Hari ni Ashmore nak tunjuk deck yang Ashmore guna untuk tournament Galactic Comics pada bulan Januari tu. Pertama sekali, kad awesome yang Ashmore guna adalah kad awesome version Ashmore ni ada daun, api dan air, dan korang boleh dapatkan di TikTok Shop dan juga Shopee. Dan pertama sekali kita ada kad SR Boboiboy Berium Ojobot ni. Ini adalah kad wajib sebab dia HP tinggi, attack tinggi dan juga efek dia memang hebat gila lah. Dan dia tidak bersyarat. Dan next Ashmore ada kad Hangkasa dengan HP 240 HP dan juga 180 attack, dan dia efek dia automatic menang jika ada kad Retaka di zone mana atau kalah, so kuat jugalah. So jadi Ash punya deck memang bertemakan Retaka sikit. So ada Retaka Elemental, Retaka Elemental lagi yang boleh cancel opponent punya efek, dan kita ada Retaka Fiesta. Nah, tapi dia punya bersyarat dia kena guna Retaka basic saja. So Ashmore ada dua kad Retaka basic, yang coki-coki dan juga yang Elemental. Dan untuk yang dua lagi Retaka tu dia boleh guna Bobo Solar. So Ashmore ada Bobo Solar yang boleh tengok deck pihak lawan dan tiru efek, dan juga ada efek kalau lawan tengok berkesan. Dan ini kad yang Ashmore rasa wajib ada dalam deck. So ada Rock Sasa 200 HP, 180 attack, cancel efek pihak lawan. Yang King Boxer Dragon, dia boleh cancel juga tapi opponent tidak boleh guna kad sokongan. Dengan HP dengan attack sama macam Rock Sasa. Yang kita ada Mas Caci, attack dia kurang 20 HP tapi efek dia padu juga. Dan next kita ada Kubiko, HP dia rendah sikit tapi efek dia still padu lah. Dan next kita ada Borara dan Klagabot, 180 HP, 1 attack. Ni memang wajib, semua deck ada. Boleh cancel opponent punya efek dan kita boleh pilih mana-mana kad letak dekat zone aktif. Dan next kita ada Mas Gardu. Ni Ashmore guna sebab dia boleh ambil tangan satu kad dari tangan kita dan tukar dengan kad di zone menang. So kalau kad Retaka menang dekat zone menang tu boleh swap lah, boleh guna Retaka lagi. Next kita ada Mas Gardu ni, dia HP attack kuat dan boleh draw 3 kad dari deck. Next kita ada King Boxer Dragon lagi, dia boleh draw 2 kad tapi HP dia, attack dia kurang sikit. Next kita ada Mas Mawaz, ni wajib juga, boleh ambil satu kad sokongan dari zone kalah dan guna efek dia. Next kita ada Panglima Parapi, ni wajib juga, boleh ambil kad sokongan dari deck dan guna efek tu. Next kita ada Mas Caci yang boleh ambil semua kad di zone kalah dan tak di tangan, so dia boleh jadi efek looping. Next kita ada SR Boboiboy Kos 3 ni, tak ada function juga, cuma efek dia lah. Okay, kalau untuk late game, alihkan satu kad dari zone menang kat lawan ke zone kalah setiap kali kad ini kalah awesome. So dengan HP attack kuat, so letak je lah, Ash letak dalam deck. Dan untuk kad sokongan ada Crystal Bot, boleh copy semua kad sokongan dari deck. Dan Puzzle Bot boleh pinjam efek daripada deck mana-mana kad. Next kita ada Puzzle Bot yang boleh pinjam efek daripada zone kalah dan zone menang kita. Next kita ada Ochobot, boleh pinjam efek daripada zone kalah pihak lawan. Dan ada Ochobot yang boleh tukar dengan mana-mana kad dia tidak bersyarat, so boleh tukar pada Retaka. Next kita ada Ochobot Rosak, dia boleh ambil 3 kad dari zone kalah dan letakkan di tangan. Dan kita ada Ochobot daripada Elemental juga, boleh ambil 1 kad dari deck dan letakkan di tangan. Dan next kita ada ambil 3 kad dari deck dan letak di tangan. Dan sebab Ashmore letak kad ni, sebab Ashmore nak gunakan ni kad sokongan Follows the First, yang dia boleh buat pihak lawan tidak boleh aktifkan kad sokongan. So Ashmore akan pinjam efek yang apa, boleh ambil 1 kad ni dan Ashmore terus letakkan kad sokongan ni, so opponent tak boleh guna pun kad sokongan.